Tengku Zafrul dilantik pengerusi media 2 tahun, kerusi pelaburan negara di tangan pemain veteran. Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah melantik Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz sebagai pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, berkuat kuasa hari ini, bagi tempoh 2 tahun. Pelantikan ini diumumkan melalui kenyataan rasmi Pejabat Perdana Menteri, PMO, dan termasuk pemberian beberapa tanggungjawab tambahan yang akan diperincikan kemudian. Keputusan ini dibuat ketika kerajaan masih dalam proses memuktamadkan senarai penuh menteri dan timbalan menteri, termasuk beberapa portfolio kabinet yang belum diisi secara tetap. Pelantikan Tengku Zafrul dilihat sebagai langkah strategik kerana beliau memiliki pengalaman luas dalam portfolio kewangan dan ekonomi serta pernah berkhidmat sebagai senator sejak Disember 2020. Walaupun penggal beliau sebagai senator berakhir semalam, bermakna beliau tidak lagi layak kekal dalam jemaah menteri kecuali dipilih sebagai ahli parlimen kelak. Pelantikan beliau sebagai pengerusi MIDA memberikan posisi penting dalam usaha menarik pelaburan asing dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara.